أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك وخوفك معرفتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Okay, sebelum tu kita tengok hukum berkait dengan isbal. Kita tengok hukum hakam sekian. Isbal ni alif sin ba alif lam, isbal. Yep. Titik dia isbal. Isbal ni ba alif. Okey, Pak Ibrahim tak ada? Tak ada baca dah. Okey, dalam dia tanya ada tak malam pagi ni? Dalam dia tanya dia tak ada bang. Okey, isbal. Isbal ni dalam baik berkait dengan hukum. Kalau kita buat bulat boleh tak? Boleh kan? Buat macam you kan, tak ada baca. Boleh? Boleh. Bulat boleh kan? Boleh, tak salah. Okey, isbal ni berkait dengan pakaian kita lah. Isbal bermaksud melabuhkan atau memanjangkan sesuatu hingga melepasi bahagian bawah. Disebut isbal ni kali segi makna dia, maksudnya kita labuhkan ataupun memanjangkan suatu bahagian bawah. Itu makna dia lah. Tapi kita pergi makna yang lebih khusus lagi, merujuk kepada isbalu thawbi, maksudnya melabuhkan pakaian kita lah, sama ada kain kita, seluar kita, hingga melebihi buku lali. Melebihkan, memanjangkan pakaian kita tu lah, sama ada kain kita ataupun seluar kita tu bahagian bawah tu melebihi tutup buku lali. Itu dia panggil isbal. Jadi khususnya bagi lelaki lah, lelaki. Okey, contohnya kain sarung ataupun seluar yang labuh sehingga menutupi buku lali. Jadi kita tengok apa hukum dia. Ada lelaki-lelaki yang suka pakai seluar tutup buku lali, pakai kain sampai tak nampak buku lali tu. Ada yang mengatakan bahawa melabuhkan seluar ataupun kain melebihi buku lali ataupun mata kaki tu kerana sombong adalah berdosa haram. Di isbal maksudnya melebihkan, melabuhkan pakaian, seluar ataupun kain lebih sampai tutup buku lali tu, dengan sifat, dengan rasa sombong kan, rasa hebat pakaian itu,
maka hukum dia berdosa, haram. Dan juga isbal bukan kerana sombong juga dikira haram, berdosa. Adakah betul begitu? Jadi ada pendapat kata labuhkan pakaian ataupun seluar sampai tutup buku lali itu pun hukum haram, berdosa, walaupun tak itu sebab sombong. Tapi walaupun tak sombong sekalipun, tapi asalkan menutup buku lali, melabuhkan seluar ataupun kain tutup buku lali pun dikira haram, berdosa. Adakah macam tu kan? Jadi kita jawab seperti mana kata Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi kata dia, dan pada segala hadis ini menunjukkan bahawa melabuhkan pakaian bawah daripada buku lali sampai tutup buku lali tu kerana sombong itu adalah dosa haram. Yang tu dosa lah. Melabuhkan seluar lebih tutup sampai tutup buku lali, melabuhkan kain sampai tutup buku lali dengan rasa sombong, dengan sebab sombong tu hukum dia haram. Dan adapun melabuhkan pakaian dari buku lali, maksudnya sampai menutup buku lali itu bukan kerana sombong, maka zahir hadis itu mengharamkan juga. Kalau kita tengok zahir hadis, mengharamkan juga. Dan akan tetapi diambil daripada dalil yang mengaitkan hadis-hadis kerana sombong atas hadis yang tidak mengaitkan dengan sombong pada mencela ataupun menghina mengkeji perbuatan isbal tu, ditanggung atas yang dikaitkan dengan sombong di sini, maka tidaklah haram. Maksudnya kalau anda kata kita pakai seluar, kita bukan niat sombong pun sampai tutup buku lali tu, kita pakai kain sampai labuh sampai tutup buku lali, bukan sebab sombong, tak dikatakan haram, tak berdosa, harus boleh. Jika bukan kerana sombong, tak haram lah, tak. Kata para ulama ada dua hadis berkait dengan isbal ini. Hadis yang pertama yang khusus mencela, mengutuk perbuatan isbal kerana sombong ini. Jadi ada satu hadis yang khusus sebut siapa yang melabuhkan pakaian dia, seluar dia ataupun kain dia sampai tutup buku lali dengan kerana sifat sombong itu, maka itu haram. Ada satu hadis, berdosa. Manakala satu hadis lagi yang mencela, mengutuk perbuatan isbal ini tanpa dikaitkan dengan sifat sombong, dia cuma sebut perbuatan tu je. Maksudnya adalah hadis yang bersifat umum, maka kaedah syarak telah menetapkan bahawa dalil yang khusus itu didahulukan. Dia khusus tu maksudnya yang kata siapa yang melabuhkan seluar atau kain tutup buku lali dengan sifat sombong tu, maka itu haram. Yang umum pula dia hanya sebut perbuatan melabuhkan seluar atau kain menutup buku lali tu disebut tu, dia tak sebut dengan sifat sombong tu, dia tak sebut. Kalau kita lipat boleh tak? Lipat di seluar boleh? Kalau kita lipat juga sebab takut labu kan. tak ada masalah, kita lipat ke biar, tak masalah. Cuma kalau kita sembahyang, sunat kita buka seluar, macam gelak-gelak ni kita tutup kan. Sunat kita buka kita punya hujung baju kita, hujung seluar kita buka. Kalau boleh lah, ada setengah labuh sangat tu kan, lipat sikit. Tapi kalau kita boleh, maksudnya biasa kita ambil wuduk, kita gulung-gulung kan, dalam wuduk tu kita buka balik. Rambut kita pun sunat makruh kita ikat, kalau lelaki lah, lelaki. Tapi ada juga orang ikat. Makruh dia sebab bila kita buka tu, semua rambut-rambut yang kena tempat kita sujud tu kan, semua tu ada pahala dikira oleh Allah. Kalau lelaki, sebab tu lelaki tak digalakkan rambut panjang. Tapi kalau panjang, jangan ikat, bila semayang tu buka. Perempuan tak buka, bukan, ini untuk lelaki kan. Jadi pakai seluar sampai tutup buku lali, pakai kain sampai tutup buku lali bukan kerana sombong tu tak dikata haram lah. Tapi kalau dengan niat sombong, hukum dia haram, berdosa. Dan lebih menguatkan lagi tentang harus ataupun boleh melakukan pakaian melebihi buku lali bukan kerana sombong, ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis daripada Abdullah bin Umar ataupun anak Sayyidina Umar.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang melabuhkan akan pakaiannya disebabkan dengan sifat sombong. Kalau orang dulu memang, kalau orang dulu kan dia pakai semua pakai labu orang dulu. Raja-raja itu semua tunjuk hebat lah kalau kain belakang ni panjang sampai ke belakang, orang nak pegang ni jubah dia pun panjang, semua panjang labu-labu. Itu dengan nak tunjuk kehebatan, sifat sombong. Jadi siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana sifat sombong dia, belagak dia, lam yanzurillahu ilaih yaumal qiyamah, Allah tak memandang pada dia pada hari kiamat. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat lah. Maksudnya Allah nak azab dia, kena azab lah besok di akhirat. Allah benci, tak suka dia. Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, bila dia dengar Nabi kata siapa yang melabuhkan pakaian kerana sombong, dan Allah tak memandang dia dengan pandangan rahmat di akhirat besok, Allah akan azab dia besok di akhirat. Itu Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahada syaqi izari yastarqi, sesungguhnya salah satu kata apa yang menyusahkan aku, yang kain sarung yang aku pakai ni selalu duduk turun ke bawah. Macam kita lah, mungkin ada perut kita, aku gulung atas, jadi turun, lipat dah. jadi turun, yang angkat balik, dia turun, yang angkat kan. Dia kata Sayyidina Bakar, aku ni yang menyusahkan aku ni, payah betul aku, kain aku ni memang aku angkat atas, tapi dia turun juga. Jadi illa anta'ahada dhalika minhu, melainkan aku sentiasa duk sibuk kain ni, turun aku angkat. Tu aku angkat, cerita lah perut mungkin perut ke depan tu saya buat angkat. Bila dia cakap itu, adakah ini termasuk macam aku dikatakan sombong juga termasuk ni, orang yang melabuhkan pakaian? Risau dia. Jadi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Khuyala ni sombong. Nabi kata engkau tak termasuk di kalangan orang yang sombong, tak termasuk. Itu bukan itu bukan sifat sama, kita bukan sengaja buat. Itu tak termasuk. Okey, itu kata Nabi. Jadi kesimpulannya seperti mana yang disebut oleh kata apa, antara dia lah disebut oleh Majlis Fatwa Industri Al-Azhar ni lah, Mesir ni, melabuhkan pakaian yakni isbal, apabila tidak ada kerana sombong ataupun takabur, ataupun nak belagak, nak menunjuk ke orang ke, nak tunjuk pakaian dia mahal ke, maka hukumnya harus boleh. Dan inilah perkataan majoriti para ulama fiqh daripada mazhab yang 4. Wallahu a'lam. Isbal, ijaan isbal kan, alif sin ba alif lam. Isbal ni maksudnya melabuhkan pakaian kita seluar kita ke kain kerana sombong. Kalau tak sombong tak masalah.